4 teknik untuk selesaikan hutang. Hari tu ada share teknik debt snowball. Teknik yang boleh bantu you untuk selesaikan hutang walaupun dengan RM100. Hari ni I nak share teknik yang kedua, which is debt consolidation ataupun penyatuan hutang. First kali, you kena faham yang debt consolidation ni maksud dia you satukan semua hutang-hutang kecil jadi satu hutang yang baru. Tapi sebelum you buat penyatuan hutang, you kena buat kira-kira dulu. You kena tahu berapakah kadar faedah pinjaman-pinjaman yang you ada sekarang. Berapakah tempoh dia? Berapakah installment bulanan? Lepas tu, barulah you bandingkan dengan kadar dan tempoh pinjaman yang baru. Dari situlah baru you tahu sama ada debt consolidation ni berbaloi ataupun tidak. Okey, apa bagi contoh ya. Sebelum ni ataupun sekarang ni, you ada hutang kad kredit sebanyak RM3,000 dan kad kredit punya kadar faedah kalau you tak bayar throughout the year, you kena charge 18%. Hutang peribadi pula, you punya personal loan RM5,000, kadar faedah 10%. Hutang motor RM4,000, kadar faedah 9%. Motor punya hutang memang mahal, jauh lebih mahal berbanding dengan hutang kereta. Kalau you buat debt consolidation, semua hutang-hutang ni akan disatukan untuk jadi satu hutang yang baru. Contohnya lah, you ambil satu hutang yang amount dia adalah RM12,000, tapi kadar faedah dia hanyalah 6%. Jadinya sekarang ni, you dah tak perlu bayar dekat 3 tempat berbeza. Cuma bayar satu pinjaman je dan biasanya bayaran bulanan ni pun akan jadi lebih rendah. Sebab nombor 1, dia punya kadar faedah rendah, tapi nombor 2, dia punya tenor tu kadang-kadang dipanjangkan. Sebab itulah I perlukan you untuk berhati-hati. Sebab walaupun kadar faedah rendah, tapi dia punya tenor tu dipanjangkan, ada possibility jumlah keseluruhan yang you perlu bayar nanti mungkin akan jadi lebih tinggi. Sebenarnya I tak galakkan teknik ni untuk orang pakai suka-suka untuk abuse, terutama sekali untuk orang yang tidak ada disiplin. Sebab kalau dia abuse, dia dah bayar hutang, dia pergi panjangkan pula. Lepas tu dia tambah hutang lagi, tak boleh bayar, dia panjangkan lagi pula. Sampai bila nak habis you punya hutang ni kan? Sebab itulah I rasa teknik ni hanya sesuai untuk orang yang ada banyak hutang-hutang kecil dan dia tujuan dia adalah untuk mudahkan urusan bayaran daripada 3 hutang, 4 hutang, 5 hutang, 5 bank, bayar pada satu saja dan dia boleh kurangkan dia punya tekanan bulanan installment dia tu. Tapi tak mustahil ya, dia boleh pendekkan tempoh hutang tu daripada 10 tahun contohnya jadi 3 tahun. Dia bayar lebih sikit lah, tetapi dia bayar pada kadar faedah yang lebih rendah. Jadi teknik ni hanya berkesan kalau you betul-betul committed untuk bebas hutang, bukannya buat benda ni supaya you boleh buat hutang yang baru. So nak tanyalah, ada tak antara you guys yang pernah buat debt consolidation? Adakah ia betul-betul membantu atau sebenarnya at the end of the day lebih membebankan? Cuba kau komen sikit, I nak tahu.